Sudah tentu saya sebagai mangsa kecewa. Tapi Faisal Halim kecewa, tragedi Malang di Simbah Asyik diklasifikasikan sebagai tiada tindakan lanjut. PDRM tak jumpa petunjuk. Sebelum itu bantu kami dengan klik tombol suka dan subscribe agar channel kami terus berkembang. Pada 5 Mei 2024, bermulanya detik hitam di mana Faisal Halim telah dilaporkan di Simbah Asyik di sebuah pusat membeli belah di ibu kota. Keesokan harinya iaitu 6 Mei 2024, Faisal Halim disahkan mengalami kecederaan lecur tahap 4 dan perlu menjalani beberapa siri pembedahan. Pada hari yang sama, PDRM turut melaporkan berjaya memberkas seorang lelaki untuk siasatan lanjut bagi kes berkaitan Faisal Halim. Pada 7 Mei 2024, PDRM dilaporkan menangkap seorang lagi suspek berhubung kes tersebut dan direman 5 hari. Namun pada hari yang sama suspek pertama telah dibebaskan, kerana difahamkan tiada kaitan dengan kes Faisal Halim. Kemudian pada 11 Mei 2024, suspek kedua pula dilaporkan dibebaskan dengan jaminan polis. Tak lama selepas itu, pada 19 Mei 2024, PDRM telah edarkan lakaran wajah atau fotofit suspek dipercayai terbabit dengan kes Faisal Halim. Pada 20 Mei 2024, Faisal Halim telah menjalani pembedahan terakhir membabitkan proses split skin grafting (SSG). Selang beberapa hari selepas proses pembedahan, Faisal Halim telah dibenarkan keluar dari hospital pada 25 Mei 2024. Pada 10 Ogos 2024, menjadi detik kemunculan kembali hero Harimau Malaya. Apabila Faisal Halim secara rasmi tampil buat kali pertama sebagai pemain gantian bersama Selangor FC menentang Kelantan Darul Naim FC. Pada 25 November 2024, dalam persidangan Dewan Undangan Negeri Dun Selangor, dimaklumkan kes Faisal Halim telah diambil alih oleh Unit Siasatan Terkelas Bukit Aman. Genap 447 hari dari tragedi tersebut, iaitu pada 9 Mac 2025. Akhirnya Faisal Halim berjaya menjaringkan gol malah hat-trick ketika menentang Kelantan Darul Naim FC. Pada 25 Mac 2025, Faisal Halim membuka lebaran baru bersama skuad kebangsaan. Apabila diturunkan ketika aksi kelayakan Piala Dunia 2027 menentang Nepal di Stadium Sultan Ibrahim. Kemasukan beliau membuatkan ramai fans terharu dan melepas rindu melihat kelibat beliau bersama skuad kebangsaan. Namun pada 8 Mei 2025, detik suram buat bola sepak Malaysia kembali. itu saya sebagai mangsa kecewa. Apabila peguam kepada Faisal Halim mengesahkan kes serangan asid membabitkan pemain itu diklasifikasikan sebagai tiada tindakan lanjut (NFA) oleh Jabatan Peguam Negara (AGC). Justru itu Peguam Faisal Halim kemudian memohon kepada Jabatan Peguam Negara (AGC) agar kertas siasatan membabitkan pemain sayap sensasi Selangor FC itu dibuka semula. Pada masa yang sama, pihak polis mengesahkan siasatan kes Simbah Asyik Faisal Halim masih tetap diteruskan walaupun kes diklasifikasi sebagai tiada tindakan lanjut (NFA). Pengarah Jabatan Siasatan Jenayah Bukit Aman, Datuk Seri Muhammad Syuhaili Muhammad Zain menjelaskan, status NFA merujuk kepada tangkapan 3 individu dalam kes tersebut. Kata beliau, mengikut prosedur operasi standard (SOP), dalam mana-mana siasatan sekiranya suspek didapati tidak mempunyai kaitan maka kes akan diklasifikasi sebagai NFA sehingga wujud maklumat baharu. Pada masa yang sama, beliau turut menasihatkan orang ramai untuk tidak membuat sebarang spekulasi yang boleh mengganggu siasatan kes berkenaan.